Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum bersama saya dan juga isteri saya. Hari ini kami berada di Kuala Lipis, Pahang, di sebuah tempat yang ada sejarah juga, tapi bukan di Pekan. Hari itu di Pekan. Ini tempat bersejarah Kuala Lipis yang merupakan sebuah bandar pentadbiran British suatu ketika dahulu. Dan tujuan kami datang sini, kami menjelajah sekali lagi. Dulu saya menjelajah sama sahabat-sahabat saya, hari ini menjelajah dengan isteri saya di sebuah bukit yang dinamakan Bukit Bius. Dan jom sama-sama. Baiklah sahabat-sahabat, ini merupakan salah satu tinggalan yang terdapat di Bukit Bius, mana yang rumah-rumah lain tu ada di dalam video saya sebelum ni, iaitu Airplane House, rumah tamu dan pejabat kolonial British. Jadi ini salah satu daripada rumah pegawai kerajaan yang terdapat di sini. Jadi rumah ni kami tak masuk hari tu, dan hari ini saya bersama isteri saya akan menjelajah sekitar kawasan ni. Okey, sebelum tu kita tengok bahagian tepi dia, luaran ni dulu. Kawasan dah dipenuhi dengan pokok-pokok semak samun dan pokok-pokok berduri. Ini bahagian sisi rumah tu, dan di sana dipercayai dapur. Sebab kalau rumah-rumah kolonial ni, dapur dia terasing daripada rumah induk dia ataupun rumah ibu dia. Boleh nampak situ dia punya chimney dia, dan ya, kawasan dapur dia. Rumah ni pun, kawasan dapur ni pun dah dimakan anak-anak dan tunggu masa je nak runtuh. Jadi saya buat secepatnya mungkin supaya tak berlaku, tak ada ini apa-apa. Ini pun dah dimakan oleh pokok dah ni, dimakan oleh waktu. Macam ni. Lembaga wanita. Okey kan? Okey ke tak okey? Okey. Kita pun tak boleh berada lama sangat kat luar ni, pasal banyak yang dahagakan darah kat luar ni, iaitu nyamuk. Ini merupakan tangga sisi ya. Tapi reput lah, jangan cuba-cuba berani naik. Kita ambil daripada sini pun cukup lah. Melihat dia punya seni banner dia yang cantik. Sementara kita akan masuk ke dalam. Lawa kan? Okey, jom kita masuk ke dalam pula. Rumah ni ada setingkat lagi ke atas, dan
Saya rasa ni rumah, dari rumah tinggalan ni kat sini yang masih berdiri kukuh. Dan kita ada sentuhan moden sikit kat sini. Sentuhan moden. Mungkin dalam tahun 90-an kot. Mungkin dalam tahun 90-an dibina, kemudian ditinggalkan. Bawah sana ni tabika dulu. Alhamdulillah. Jurang kamera saya yang kedua. Saya juga ada ke jurang kamera ketiga. Nanti tengoklah. Okey, jom. Rumah nombor 117 JKR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suasana dalam ni, tingkap pun tingkap kaca. Mana kita nak cari tingkap macam ni? Tak ada dah. Ni store. Okay. Kat lampu tu tengok. Ada buku-buku agama CV4 tahun dia, Law of Malaysia, CV4. Dan tahun berapa ni? Sekolah Menengah Jerantut 2014. Kalau mengikut daripada surat khabar tu 2014. Menjelas rumah ni mungkin 2014 lah. Allah. Ini merupakan bahagian dapur ni. Dapur yang duduk kat dalam. Kabinet ni. Itulah. Kalau produk ni baru lagi ni. Ni pun ada sentuhan moden juga. Ada lubang kat atas. Okey, kalender. Saya jumpa kalender. Kalender ni last tahun berapa? Betul 2014. Maknanya selepas 2014 dah tak ada orang dah menghuni rumah ni. Dan ditinggalkan terus. Masih pakai wire tu lagi tengok. Tapi wire tu tak kira dah. Habis vandalize. Allah Akbar. Boleh tahan besar juga rumah ni. Luas lah. Dia taklah sebesar mana kan. Tapi cuma dia luas. Memang tak ada perabot sangat. Ada pun kabinet-kabinet yang dah reput dan dipecahkan. Bilik air ada najis kelawar. Dulu mungkin lama-lama tempat taman orang untuk melepak-lepak pegawai daerah.
Macam rumah kepala daerah. Jom kita naik atas. Tak ada tangga-tangga ni. Kayu. Tapi tengok kat atas ni. Cantik-cantik. Hanya itu je lah. Ini je lah kabinet yang kelihatan kat sini. Lawa. Tingkapnya sedap, angin sepoi-sepoi. Nampak jalan kat bawah. Ini dapat di kaki paranormal ni habis. Segala hantu semua keluar. Ini berhati-hati. Ini depan rumah ni. Saya tadi berdiri dekat situ. Itulah 2014 last. Uish, tapi dia agak bergoyang-goyang sikit lah. Macam ada katil. Alan Smith. Tu ada kepala katil tu. Saya mengikut mana yang tidak berbahaya. Buku panduan perkhidmatan mohon jawatan di rumah DO ni. Tak lampu pun pakai gantung gitu. Sini tak dapat nak masuk. Tapi ada lelaki benda-benda lama tu. Dah runtuh. Dia dah berbahaya dah.
Cantik rumah ni. Luas. Bisa ada tingkap sini. Takkan dengan tangga tu. Bilik air. Bilik air dekat sini. Eksklusif. Cantik. Hai. Nampak tak cantik tak? Cantik kan? Rumah ni macam terjaga je. Hai sikit pada penonton. Hai. Okey, baiklah. Itulah tadi sedikit sebanyak lah kan. Apa tu? Eksplorasi di sebuah rumah yang agak cantik lah. Menarik bagi saya kan. Seni bina dia apa semua, sejarahnya. Jadi, entahlah, saya pun tak nak kata apa. Memang speechless dah tengokkan rumah ni. Cuma kalau diperbaiki lagi cantik. Harap-harap kerajaan negeri Pahang boleh baiki rumah ni, dijadikan muzium macam sebelah. Tapi yang ni untuk dihuni ke ataupun buat kafe ke bagi sewa kan. Lebih kurang macam tu lah. Jadi sahabat-sahabat semua, sampai di sini saja eksplorasi kami pada hari ini. Jangan lupa like, share, komen dan jangan lupa subscribe sekali channel Amir Vlog. Bye-bye semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Melangkah ke alam misteri, ke alam yang tersembunyi dari mata kasat ini. Merasa suasana malam, membawa rasa yang seram, yang menanti dalam gelap kelam dan dingin yang mencekam. Jalanku dengan satu tujuan, langkahku ikut haluan. Hadirku bukan untuk membuktikan, sekadar hadir untuk merasakan. Gerakku gerak berpencak, bertandang malam bukan sembarang. Ikut hati aku bergerak, kelam malam aku menerjang. Oh, yo, oh, yo. Bersama angin yang menderu,